Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW sabda, tidak sepatutnya seorang lelaki mukmin membenci isteri yang mukminah. Jika ada kelakuannya yang dibenci, dapat juga kelakuannya yang lain yang disukai. Hadis ini telah menyatakan satu kaedah ringkas untuk hubungan rumah tangga yang baik. Jika ada seorang itu terdapat kelakuan yang buruk, pasti padanya juga terdapat kelakuan yang baik. Sebabkah ialah tidak mempunyai sebarang keburukan atau langsung tidak mempunyai sebarang kebaikan. Oleh itu, kita hendaklah memaafkan keburukan dan memandang hanya kebaikan. Sayyidina Qais bin Sa'ad radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sabda, jika saya memerintah sesiapa bersujud kepada seseorang, pasti saya memerintahkan wanita-wanita supaya bersujud kepada suami mereka, kerana besarnya hak terhadap suami yang Allah SWT telah bertanggungjawabkan atas para wanita. Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sabda, mana-mana isteri yang meninggal dunia sedangkan suaminya redha terhadapnya akan memasuki syurga. Sayyidina Ahwas radhiyallahu mengatakan bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, dengarlah dengan penuh perhatian, berlaku baiklah terhadap isteri-isteri kamu, kerana mereka ialah tawanan di sisi kamu. Kamu tidak memiliki apa-apa hak daripada mereka selain daripada mereka perlu menjaga kesucian diri mereka dan menjaga harta benda kamu. Namun, jika mereka melakukan perkara yang keji secara terang, maka tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidur mereka, yakni jangan tidur bersama mereka, namun mereka tetap tinggal di dalam rumah, dan pukullah mereka dengan pukulan yang ringan. Selepas itu, jika mereka kembali mentaati kamu, maka janganlah kamu mencari apa-apa balasan untuk menzalimi mereka. Dengarlah dengan penuh perhatian, sungguhnya ada hak kamu yang menjadi tanggungjawab isteri kamu, dan demikian juga ada hak mereka yang menjadi tanggungjawab kamu. Adapun hak kamu yang menjadi tanggungjawab isteri kamu ialah tidak membiarkan siapa yang kamu tidak suka memijak tilam-tilam kamu, dan tidak membiarkan siapa yang kamu tidak suka memasuki rumah kamu. Dengarlah dengan penuh perhatian, hak isteri kamu yang menjadi tanggungjawab kamu ialah berlaku baik terhadap mereka dalam urusan pakaian dan makanan mereka, yakni sediakan perkara-perkara itu sesuai dengan kemampuan kamu. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW sabda, berilah upah kepada kuli bekerja sebelum peluhnya kering. Ikrah muslimin silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah SWT berfirman, dan beribadahlah kepada Allah SWT dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua-dua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, jiran tetangga yang dekat, jiran tetangga yang jauh, rakan sejawat, musafir yang kesusahan, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah SWT tidak suka kepada orang yang bertakabur dan bangga-banggakan diri. Surah An-Nisa ayat 36. Maksud daripada jiran tetangga yang dekat ialah orang yang tinggal berhampiran dan dia juga ada hubungan keluargaan. Jika jiran tetangga yang jauh pula membawa maksud orang yang tinggal berjiran tapi tidak mempunyai pertalian kekeluargaan. Mungkin juga perkataan itu membawa maksud yang kedua, yakni jiran tetangga yang dekat ialah jiran yang pintu rumahnya hampir dengan pintu rumah kita, dan jiran tetangga yang jauh ialah jiran yang pintu rumahnya jauh dari pintu rumah kita. Musafir pula membawa maksud teman seperjalanan atau musafir yang bertandang ke rumah kita atau musafir yang berhajat. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah SWT menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, serta membantu kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu agar kamu mengambil peringatan. Surah An-Nahl ayat 90. Hadis Nabi. Sayyidina Abu Darda berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, apa ialah pintu yang terbaik daripada pintu syurga, lantaran itu serah pada kamu, sama ada kamu mendahakainya dan menyakiti hatinya, lalu kamu sisihkan pintu itu, ataupun kamu mentaatinya dan kamu menyukakannya, lalu kamu melihara pintu itu. Sayyidina Abdullah bin Amir mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, keredaan Allah SWT dalam keredaan seorang ayah, dan kemurkaan Allah SWT dalam kemarahan seorang ayah. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, sungguhnya kebaikan yang paling besar ialah seorang anak berlaku baik terhadap orang-orang yang disayangi oleh ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang masih ingin meneruskan hubungan dengan ayahnya setelah ayahnya meninggal dunia dan berada dalam kubur, maka hendaklah dia berlaku baik terhadap adik-beradik ayahnya itu.
Sayyidina Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW sabda, siapa yang ingin bahawa usianya panjang dan rezekinya ditambah, hendaklah dia berlaku baik terhadap kedua ibu bapanya dan menghubungkan silaturahim dengan saudara maranya. Sayyidina Muaz mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang berlaku baik terhadap kedua ibu bapanya, maka berita gembira untuknya bahawa Allah Ta'ala akan memanjangkan usianya. Sayyidina Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Sa'idi berkata bahawa ketika kami berada di samping Rasulullah SAW, seorang lelaki dari Bani Salimah telah datang lalu berkata, ya Rasulullah, setelah kedua ibu bapa saya meninggal dunia, adakah masih ada apa-apa cara untuk saya berlaku baik terhadap mereka kedua? Baginda SAW sabda, ya, berdoa untuk mereka, memohon ampunan untuk mereka, menunaikan wasiat mereka setelah peninggalan mereka, membuka silaturahim dengan orang yang ada hubungan kekeluargaan melalui mereka, dan muliakan belakang mereka. Sayyidina Malik atau Ibnu Malik menunjukkan bahawa sungguhnya beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang masih mempunyai kedua ibu bapanya atau salah seorang daripada mereka, lalu dia tidak berlaku baik terhadap mereka, akan memasuki neraka, dan Allah Ta'ala akan menjauhkannya dari rahmatnya. Dan mana-mana orang Islam yang memerdekakan hamba sahaya yang beragama Islam, maka hamba sahaya itu akan menjadi sebab kelepasan dari neraka. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, hinalah seorang itu, hinalah. Maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang hina? Baginda SAW menjawab, orang yang masih menjadi salah seorang atau kedua ibu bapanya sudah tua, namun tidak dapat masuk syurga kerana tidak memberi khidmat dan memberikan mereka. Riwayat Muslim. Sayyidina Abu Hurairah berkata bahawa seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak mendapat layanan baik daripada saya? Baginda SAW bersabda, ibumu. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa pula? Baginda SAW menjawab, kemudian ibumu. Beliau bertanya lagi, kemudian siapa pula? Baginda SAW menjawab, kemudian ibumu. Dan beliau bertanya lagi, kemudian siapa pula? Baginda SAW menjawab, kemudian bapamu. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW sabda, saya telah bertidur dan saya bermimpi saya berada dalam syurga, kemudian tiba-tiba saya mendengar suara seorang sedang baca Al-Quran, lalu saya berkata, siapakah itu yang sedang baca Al-Quran dalam syurga? Para malaikat memberitahu bahawa dia ialah Harithah bin Nu'man. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, inilah dia kebaikan, yakni inilah dia buah kebaikan. Harithah bin Nu'man ialah orang yang paling baik layan terhadap ibunya. Sayyidatina Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha berkata bahawa ibu saya yang masih musyrik telah datang dari Mekah untuk menemui saya di Madinah pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Saya telah bertanya Nabi SAW, kata saya, sungguhnya ibu saya datang dan dia ingin bertemu dengan saya. Adakah boleh saya bersilaturahim dengan ibu saya? Baginda SAW menjawab, ya, bersilaturahimlah dengan ibumu. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang paling besar haknya ke atas seseorang perempuan? Baginda SAW menjawab, suaminya. Saya bertanya lagi, siapakah pula yang menjadi hak yang paling besar ke atas seorang lelaki? Baginda SAW menjawab, ibunya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menunjukkan bahawa seorang lelaki datang berjumpa Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, saya telah melakukan satu dosa sangat besar, adakah taubat saya akan diterima? Baginda SAW bersabda, apakah ibu masih hidup? Kita menjawab, tidak. Baginda SAW bertanya lagi, apakah kamu ada ibu saudara dari sebelah ibu? Beliau menjawab, ya. Baginda SAW bersabda, layanilah ibu saudaramu dengan baik, dengan sebab itu Allah SWT akan menerima taubatmu. Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda, perbuatan-perbuatan yang baik akan menghindarkan kematian yang buruk. Sedekah secara tersembunyi akan menyejukkan permukaan Allah Ta'ala, dan silaturahim yakni buat baik kepada saudara akan memanjangkan umur. Seorang itu membantu urusan kewangan kaum kerabatnya dengan sebahagian daripada pendapatannya serta memberi sebahagian masa untuk membantu kerja-kerja mereka, termasuk dalam amalan silaturahim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyorotkan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Dan siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun dia diam. Sayyidina Abu Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda,
Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim dengan saudara maranya. Sayyidina Sa'id bin Zaid radhiyallahu mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, sungguhnya hak hubungan silaturahim ialah terbitan daripada nama Tuhan Ar-Rahman, yakni silaturahim ialah satu cabang rahmat dari Tuhan Ar-Rahman. Siapa yang memutuskannya, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan syurga untuknya. Sayyidina Abdullah bin Amir meriwayatkan bahawa Nabi SAW sabda, seseorang yang saling membalas kebaikan, yakni yang membalas kebaikan dengan kebaikan kepada orang yang melakukan kebaikan padanya, bukanlah orang yang menghubungkan silaturahim. Maka orang yang menghubungkan silaturahim ialah orang yang tetap menghubungkan silaturahim walaupun orang lain memutuskan hubungan dengannya. Sayyidina Ala bin Kharijah radhiyallahu mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW sabda, ambil tahulah tentang nasab keturunan kamu yang kamu boleh gunakan untuk menghubungkan silaturahim dengan saudara mara kamu. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu berkata bahawa kekasih saya Nabi SAW telah memerintahkan kepada saya 7 perkara. Nombor 1, baginda SAW telah memerintahkan saya untuk mengasihi orang miskin dan menghampirkan diri dengan mereka. Nombor 2, baginda SAW juga memerintahkan saya supaya memandang orang yang lebih rendah daripada saya dari segi harta benda dunia dan tidak memandang orang yang lebih tinggi daripada saya dari segi harta benda dunia. Nombor 3, baginda SAW juga memerintahkan saya menghubungkan silaturahim dengan saudara mara walaupun mereka memalingkan diri daripada saya. Nombor 4, baginda SAW memerintahkan saya supaya jangan minta apa-apa daripada siapa pun. Nombor 5, baginda SAW juga memerintahkan saya supaya berkata benar walaupun pahit pada pandangan orang lain. Nombor 6, baginda SAW juga memerintahkan saya supaya tidak takut cacian sesiapa dalam menyampaikan agama Allah Ta'ala dan risalahnya. Dan nombor 7, baginda SAW memerintahkan saya supaya memperbanyakkan sebutan la haula wala quwwata illa billah. Kalimah ini ialah dari khazanah di bawah arasy Allah SWT. Maksudnya ialah sesiapa yang istiqamah membaca kalimah tersebut, maka akan disediakan untuknya darjah keganjaran dan pahala yang paling tinggi. Sayyidina Jubair bin Mut'im radhiyallahu berkata bahawa beliau mendengar Nabi SAW sabda, orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk syurga. Memutuskan silaturahim adalah satu dosa yang begitu besar di sisi Allah Ta'ala sehingga siapa yang ada kotoran dosa itu tidak boleh masuk syurga. Walau bagaimanapun jika dosa itu telah dibersihkan dengan azab atau dimaafkan dengan apa-apa alasan, barulah boleh masuk syurga. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahawa seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, saya mempunyai saudara mara, saya menjalin silaturahim dengan mereka, tetapi mereka memutuskan hubungan dengan saya. Saya berlaku baik terhadap mereka, namun mereka berlaku buruk terhadap saya. Saya bersabar menanggung perlakuan mereka yang buruk, namun mereka bertindak bodoh terhadap saya. Lalu baginda SAW bersabda, sebenarnya keadaan yang sebenar ialah bagaimana yang kamu katakan, maka seolah kamu menyumbatkan abu panas ke dalam mulut mereka, dan selagi kamu berada di atas sifat yang baik, selama itulah satu pembantu di sisi Allah SWT akan ada bersama kamu. Ikram muslimin, doa menyusahkan orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa mengganggu serta menyakiti lelaki yang beriman dan wanita yang beriman dengan perkataan atau perbuatan tanpa ada apa-apa kesalahan yang mereka lakukan, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan buhtan dan berbuat dosa yang amat nyata. Al-Ahzab, surah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 58. Menyakiti orang lain dengan lidah dinamakan buhtan, yakni tuduhan dusta, sementara menyakiti dengan perbuatan dinamakan dosa yang nyata. Allah SWT berfirman, kecelakaan besar bagi orang yang curang, menipu dalam timbangan dan sukatan. Itu apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Adakah mereka menyangka bahawa mereka tidak akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati? Pada hari kiamat yang amat besar huru-haranya, hari di mana manusia berdiri untuk menghadap Tuhan sekalian alam, yakni hendaklah takut akan hari yang sedemikian, lalu sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah Ta'ala berfirman, kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji. Surah Al-Humazah ayat 1. Hadis Nabi. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, sekiranya kamu mencari-cari keburukan orang lain, maka kamu merosakkan mereka. Maksudnya ialah dengan sebab mencari-cari keburukan orang lain akan timbul antara mereka perasaan benci, marah dan berbagai keburukan lain. Mungkin juga dengan mencari dan menyebabkan keburukan mereka akan menyebabkan mereka lebih berani melakukan dosa serta bersikap menentang. Kalau ini akan menyebabkan lagi kerosakan dalam kalangan mereka.
Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, jangan kamu sakiti orang Islam, jangan kamu aibkan mereka dan jangan kamu cari-cari kesalahan mereka. Sayyidina Abu Barzah Aslami berkata, Rasulullah SAW sabda, wahai semua orang yang beriman dengan lidah sedangkan iman belum masuk ke dalam hati mereka, janganlah kamu mengumpat orang Islam dan janganlah kamu mencari-cari keaiban mereka, kerana siapa yang mencari-cari keaiban orang-orang Islam, maka Allah Ta'ala akan menjejaki keaibannya, dan siapa yang Allah Ta'ala jejaki keaibannya, maka dia akan dimalukan walaupun dalam rumahnya sendiri. Keterangan ayat pertama daripada hadis ini menunjukkan bahawa mengumpat ialah perbuatan orang munafik, bukannya perbuatan orang Islam. Sayyidina Anas Juhani berkata, saya telah bersama Nabi SAW dalam satu ghazwah. Orang ramai telah bersesak-sesak sehingga menghalang perjalanan, maka baginda SAW telah menghantar seorang lelaki untuk membuat iklan dalam kalangan orang ramai. Sungguhnya siapa yang menghalang perjalanan orang ramai tidak akan mendapat pahala jihad. Sayyidina Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang menanggalkan pakaian daripada belakang seseorang lalu mempunyai tanpa hak akan menemui Allah Ta'ala pada hari kiamat dan keadaan Allah Ta'ala murka kepadanya. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW sabda, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Para sahabat radhiyallahu anhu menjawab, pada pandangan kami orang muslim adalah orang yang tidak menjadi sebarang dirham, duit, dan tidak juga harta benda lain. Lalu baginda SAW bersabda, sesungguhnya orang yang muflis dan kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa solat, puasa dan zakat dan ibadat-ibadat lain yang telah diterima, namun dia telah mencaci seseorang, telah memfitnah seseorang, telah makan harta seseorang, telah menumpahkan darah seseorang, telah memukul seseorang, maka sebahagian pahala amalan kebaikannya diberikan kepada orang yang menuntut hak berkadar dengan haknya. Demikianlah sebahagian pahala amalan kebaikan diberikan kepada orang kedua yang menuntut hak berkadar dengan haknya. Maka apabila pahala amalan kebaikan sudah habis, sedangkan hak orang-orang yang menuntut masih belum sempurna, maka diambil pada dosa-dosa orang yang menuntut yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia berkadar dengan hak mereka, dan didekatkan di atas, kemudian dicampakkan dalam neraka. Sayyidina Abdullah berkata, Rasulullah SAW sabda, mencaci orang Islam ialah fasik dan membunuh orang kafir Islam ialah kufur. Siapa yang kalangan orang Islam yang membunuh seorang Islam yang lain, sebenarnya dia menafikan kesebenaran keislamannya, dan ada kemungkinan membunuh orang Islam akan menyebabkan si pembunuh mati dalam kufur. Sayyidina Abdullah bin Amir na'udzubillah Sayyidina Abdullah bin Amir mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, orang yang mencaci seorang Islam adalah seperti seorang yang hampir binasa. Sayyidina Iyad bin Himar berkata, saya telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi Allah, seseorang daripada kaum saya mencaci saya sedangkan dia ialah orang yang lebih rendah daripada saya, adakah saya boleh mengambil tindak balas? Baginda SAW menjawab, dua orang yang saling memaki hamun ialah dua syaitan yang saling mengata dan saling menuduh satu sama lain pendusta. Sayyidina Abu Jurai Jabir bin Sulaim berkata, saya berkata kepada Nabi SAW, nasihatkanlah saya. Baginda SAW bersabda, jangan sekali-kali kamu memaki sesiapa pun. Beliau berkata, semenjak dari itu saya tidak pernah memaki sesiapa, sama ada orang merdeka atau hamba saya, tidak juga unta dan tidak juga kambing. Kemudian baginda SAW bersabda lagi, jangan kamu meninggalkan mana-mana amalan baik dan menyangka bahawa amalan baik itu lekeh. Hingga kan kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria pun adalah amalan yang baik. Tinggikanlah kain kamu sehingga separuh daripada betis. Jika kamu tetap ingin laburkan kain kamu, maka laburkanlah sampai ke bahagian atas buku lali. Hindarkanlah daripada melaburkan kain ke bawah buku lali, kerana itu adalah takabur, dan Allah Ta'ala tidak menyukai takabur. Sekiranya ada orang mencaci kamu dan mengaibkan kamu dengan apa-apa keaiban yang dia tahu daripada diri kamu, maka janganlah kamu mengaibkannya dengan apa-apa keaiban yang kamu tahu ada padanya. Dalam keadaan begini, bala perbuatan itu hanya terkena ke atasnya. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa seorang lelaki mencaci Sayyidina Abu Bakar sedangkan Nabi SAW duduk bersampirannya. Nabi SAW gembira dan senyum di atas cacian yang berterusan daripada orang itu, dan Abu Bakar SAW terus bersabar. Apabila orang itu begitu banyak mencaci maki Sayyidina Abu Bakar SAW menjawab sebagai pada caciannya itu. Kerana itu Rasulullah SAW menjadi marah lalu bangun dan beredar dari situ.
Abu Bakar seorang pemengkau baginda SAW. Baginda SAW lalu mendapatkannya lantas berkata, wahai Rasulullah, selama dia mencaci saya, Tuan terus duduk di sana. Kemudian setelah saya menjawab sebagian cacian, Tuan menjadi marah dan terus bangun di situ. Baginda SAW sabda, selama kamu berdiam diri dan bersabar, seorang malaikat ada bersama kamu yang menjawab bagi pihak kamu. Dan bila kamu mula menjawab bahagian caciannya, malaikat itu pun pergi dan datanglah syaitan, sedangkan saya tidak duduk bersama syaitan. Oleh itu saya bangun dan pergi. Kemudian baginda SAW sabda lagi, wahai Abu Bakar, ada 3 perkara. Kesemuanya ialah benar. Mana-mana hamba yang dizalimi dan dia memaafkan zaliman itu semata-mata kerana Allah Ta'ala, dan dia tidak mengambil tidak balas, maka sebagai balasannya Allah Ta'ala akan menolongnya lalu menjadikannya kuat. Siapa yang buka pintu pemberian kerana menghubungkan silaturahim, maka sebagai balasannya Allah Ta'ala akan memberikannya lebih banyak lagi. Sementara siapa yang buka pintu meminta-minta kerana ingin menambahkan harta, maka Allah Ta'ala akan mengurangkannya lagi hartanya. Sayyidina Abdullah bin Amir bin As menyebutkan bahawa sungguhnya Rasulullah SAW sabda, cacian seseorang terhadap kedua-dua ibu bapanya termasuk dosa besar. Para sahabat radhiyallahu bertanya, wahai Rasulullah, adakah mungkin ada orang yang mencaci kedua ibu bapanya? Baginda SAW bersabda, ya, jika keadaannya begini, seorang itu mencaci bapa seorang yang lain, lalu orang itu mencaci bapanya, dia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci ibunya, seolah dia menyuruh orang lain membencaci ibu bapanya dengan dia mencaci ibu bapa orang itu. Muslim. Dosa menyusahkan orang lain, dosa menyusahkan orang Islam. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahawa sesungguhnya Nabi SAW berdoa, ya Allah, saya meminta janji daripadamu dan janganlah engkau memungkirinya, itu saya hanyalah seorang insan. Maka mana-mana orang mukmin yang saya telah sakiti, yang saya telah maki, yang saya telah laknat, yang saya telah pukul, maka engkau jadikanlah itu semua sebagai rahmat, penyucian daripada dosa serta penghampiran kepadamu untuknya, sehingga dengan sebab itu engkau jadikan dia hampir padamu pada hari kiamat nanti. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mencaci orang-orang yang telah mati, kerana budak itu boleh menyakiti orang yang masih hidup. Maksudnya ialah dengan mencaci si mati, saudara maranya akan sakit hati, sedangkan si mayat itu tidak mengalami apa kerugian. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW sabda, ceritakanlah kebaikan orang-orang Islam yang telah mati daripada kalangan kamu, dan janganlah menceritakan bukan mereka. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sabda, siapa yang pernah melakukan apa-apa kezaliman dari segi maruah atau apa-apa yang lain terhadap mana-mana saudaranya Islam, maka hendaklah dia minta maaf pada hari ini juga, sebelum datangnya hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Pada hari itu segala penghisaban hanya dilakukan atas pahala dan dosa. Sekiranya penzalim itu ada apa-apa pahala, maka pahalanya itu terberkadang dengan zalimannya diambil dan diberikan kepada si yang dizalimi. Dan sekiranya penzalim tidak punya apa-apa pahala lagi, maka dosa orang yang dizalimi berkadar dengan kezalimannya akan ditanggungkan ke atas penzalim. Sayyidina Bara' bin Azib berkata, Rasulullah SAW sabda, riba yang paling buruk sekali ialah mencemar maruah saudara Islam, yakni mencemarkan kemuliaan dengan apa-apa cara sekalipun, seumpama mengumpat, memandang hina terhadapnya, memalukannya dan seumpamanya. Mencemar maruah seorang Islam dikatakan sebagai riba yang paling buruk, ialah kerana sebagaimana riba merugikan seseorang dengan mengambil hartanya dengan cara yang tidak benar, maka demikianlah dengan mencemarkan maruah seorang Islam. Kemuliaan iaitu air mukanya dijatuhkan. Oleh sebab kemuliaan seseorang Islam itu lebih berharga daripada hartanya, maka mencemarkan maruahnya dikira sebagai riba yang terlebih buruk. Na'udzubillah min zalik. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, antara dosa besar yang paling besar ialah mencemar kemuliaan seorang Islam tanpa hak. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang menyorok barang dengan tujuan menaikkan harganya ke atas orang Islam, maka dia ialah pendosa. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang menyorok barang makanan daripada orang Islam, yakni tidak menjual walaupun diperlukan, maka Allah SWT akan kenakan ke atas mereka penyakit kusta dan kepapaan.
Maksud orang yang menyorok ialah orang yang menahan bijirin dan bahan makanan daripada dijual kepada orang ramai semasa bahan-bahan itu tidak didapati secara umum dengan tujuan untuk menunggu harga mahal. Sekarang pun ada juga kan sekarang. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu berkata, sungguhnya Rasulullah SAW sabda, seorang mukmin ialah saudara pada seorang mukmin yang lain. Oleh itu tidak halal bagi seorang mukmin membeli di atas pembelian saudaranya, dan demikian juga tidak halal dia meminang di atas pinangan saudaranya sehingga saudara itu melepaskan pinangannya. Pembelian di atas pembelian ada beberapa maksud. Salah satu daripadanya ialah dalam berlaku jual beli antara penjual dan pembeli. Orang ketiga datang dan berkata penjual, batalkanlah jualan kamu kepada si Polan dan jualkan kepada saya. Untuk beramal dengan hukum hakam agama dalam muamalat, hendaklah bertanya kepada para ulama. Pinangan di atas pinangan pula membawa maksud seseorang telah meminang mana-mana perempuan dan pihak perempuan pun telah bersetuju. Kemudian datang lelaki lain, sekiranya dia tahu tentang pinangan itu, maka tidak patut dia menghantar pinangan kepada perempuan tersebut. Saidina Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang menghunuskan senjata kepada kami bukanlah kepada kalangan kami. Saidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, tidak patut sesiapa pun daripada kamu menghunus senjata kepada saudaranya, kerana sungguhnya dia tidak tahu, mungkin syaitan akan mencabut pedang itu daripada tangannya lalu terkena saudaranya, maka orang yang menghunus itu akan masuk ke dalam neraka sebalas atas buatannya. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang menghunuskan besi, yakni senjata dan lain-lain kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat akan terus melaknatnya sehinggalah dia mengalihkan senjatanya itu walaupun saudaranya itu adik-beradik kandungnya. Maksudnya ialah sekiranya seorang itu menghunus senjata kepada adik-beradik kandungnya sendiri, maka tujuannya bukanlah untuk membunuhnya, untuk menzaliminya, sebaliknya tujuannya hanyalah bergurau. Walaupun demikian, para malaikat tetap akan melaknatnya. Jadi maksud hadis ini ialah melarang keras daripada menghunus senjata ataupun besi kepada mana-mana saudara Islam. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa pada suatu hari Rasulullah SAW berjalan di sisi timbunan bijirin. Lalu baginda SAW memasukkan tangannya dalam timbunan itu, maka jari-jari baginda SAW menjadi basah. Antara itu baginda SAW bertanya kepada si penjual bijirin itu, apakah ini wahai tuan bijirin? Lelaki itu menjawab, ya Rasulullah, bijirin ini telah ditimpa hujan. Baginda SAW bersabda, kenapa kamu tidak meletakkannya di bahagian atas supaya pembeli boleh nampak? Sesiapa yang menipu bukanlah daripada saya, yakni bukan daripada kalangan pengikut saya. Sayyidina Mu'az bin Anas Juhani mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa melihara kehormatan dan kemuliaan seseorang Islam daripada kejahatan orang munafik, maka pada hari kiamat Allah SWT akan mengutus seorang malaikat yang akan melihara dagingnya, seluruh badannya daripada api neraka Jahannam. Siapa yang menuduh mana-mana orang Islam dengan apa tujuan untuk jatuhkan maruahnya, maka Allah Ta'ala akan terus menahan di atas jambatan Jahannam sehinggalah dia terlepas daripada dosa dan kotoran apa-apa yang dia telah katakan setelah diazab demikian rupa sebagai balasan terhadap dosanya itu. Sayyidatina Asma binti Yazid radhiyallahu anha kata, Rasulullah SAW sabda, sesiapa yang membela kemuliaan dan maruah saudaranya semasa ketiadaannya, seumpama memberhentikan sesiapa yang mengumpat saudaranya itu, maka menjadi tanggungjawab Allah Ta'ala untuk memerdekakannya daripada api neraka. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu mengatakan bahawa Nabi SAW sabda, siapa yang melakukan pembelaan terhadap kehormatan saudaranya, maka menjadi tanggungjawab Allah Ta'ala untuk menghindarkannya daripada api neraka. Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sabda, siapa yang menyokong sehingga hukum wuduk tidak dapat dilaksanakan, maka sungguhnya telah menentang Allah SWT. Siapa yang masih bertengkar untuk perkara yang batil sedangkan dia telah mengetahuinya, maka dia terus berada dalam kemurkaan Allah SWT sehinggalah dia berhenti. Dan siapa yang mengata-ngata terhadap seorang mukmin keburukan yang tidak ada dalam diri orang itu, maka Allah Ta'ala akan meletakkan yang dalam rodrot ul khabal, nanah dan air danur daripada ahli neraka sebagai balasan atas dosanya, sehinggalah dia dibersihkan daripada dosa itu. La haula wala quwwata illa billah. Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW sabda, janganlah kamu saling berhasad dengki
Dalam urusan berjual beli, janganlah kamu menawarkan harga yang lebih mahal dalam lelongan bukan dengan niat untuk membeli. Sebaliknya, semata untuk menaikkan harga barangan. Janganlah kamu saling benci-membenci, janganlah kamu saling tidak bertegur sapa. Janganlah kamu membeli barang yang telah dibeli oleh saudaramu. Dan jadilah kamu hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Seorang Islam ialah saudara pada seorang Islam yang lain. Dia tidak menzalimi saudaranya. Jika ada orang lain menzalimi saudaranya itu, dia tidak membiarkannya tanpa dibantu dan dia tidak menganggapnya hina. Baginda SAW menunjukkan ke arah dadanya sambil bersabda sebanyak 3 kali, takwa di sini. Cukuplah seorang itu menjadi buruk dengan dia menganggap hina terhadap saudara Islamnya. Darah, harta dan maruah seorang Islam adalah haram ke atas orang Islam yang lain. Maksud sabdaan Nabi Baginda SAW, takwa di sini ialah takwa yang bukan perasaan takut kepada Allah Ta'ala dan takut menghadapi penghisaban di akhirat nanti. Ialah satu keadaan yang wujud dalam hati sanubari seorang. Ia bukanlah satu perkara yang orang lain dapat tahu dengan hanya melihat lalu berkata bahawa si Polan ada takwa ataupun si Polan tidak ada takwa. Oleh itu, mana-mana orang Islam tidak berhak untuk menganggap orang Islam yang lain itu hina. Siapa tahu bahawa orang yang dianggap hina dan sekarang keadaan zahirnya adalah seorang yang ada takwa dalam hati sanubarinya dan merupakan seorang yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa sungguhnya Nabi SAW sabda, elakkanlah dirimu daripada sifat hasad, kerana sungguhnya sifat hasad itu membakar pahala sebagaimana api membakar kayu yang kering. Ataupun Baginda SAW sabda seperti membakar rumput. Sayyidina Abu Humaid Sa'idi radhiyallahu menunjukkan bahawa sungguhnya Nabi SAW sabda tidak halal bagi seseorang mengambil tongkat saudaranya, demikian juga bahawa yang kecil seumpamanya tanpa kerelaan saudaranya itu. Sayyidina Yazid radhiyallahu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW sabda, sesiapa pun daripada kalangan kamu jangan sekali-kali mengambil barang saudaranya sama ada secara bergurau atau sungguh-sungguh tanpa kebenarannya. Hadrat Abdurrahman bin Abu Laila berkata, para sahabat Nabi SAW telah menceritakan kepada kami bahawa pada suatu masa mereka dalam perjalanan bersama Nabi SAW. Salah seorang daripada mereka tidur, lalu seorang yang lain telah mengambil talinya untuk bergurau. Apabila sahabat yang tidur itu terjaga dia mengambil talinya tidak ada, maka dia pun susah hati. Atas kerana itu Baginda SAW tidak halal bagi seorang Islam menakut-nakutkan orang Islam yang lain. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan bahawa Rasulullah SAW sabda, membunuh seorang Islam adalah lebih besar di sisi Allah Ta'ala daripada musnahnya seluruh dunia. Sebagaimana musnahnya seluruh dunia adalah perkara yang sangat besar pada pandangan manusia, maka membunuh seorang Islam adalah lebih besar daripada itu di sisi Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sayyidina Abu Sa'id Khudri dan Sayyidina Abu Hurairah menyebutkan bahawa Rasulullah SAW sabda, sekiranya seluruh penduduk langit dan bumi berpakat dalam urusan membunuh seseorang mukmin, pasti Allah SWT akan mengumban mereka semua ke dalam neraka dalam keadaan terlangkup. Sadaqallahul azim.